Hi guys, so untuk kami nama custard puding jagung. Bahannya simple je, yang untuk resepi dari kakak kami lah. Kami cari nyaman masa makan raya ID dan adik. So minta resepinya. So stay tuned. Okay, so bahannya adalah susu cair, jagung creamy, custard, honey, apa tu santan. Okey, sukatan okey, kita bagi garam sedikit. Okey, stay tuned. Okey, yang ambil susu dah lupa ambil teh. Susu testing. Okay guys, so itu okay tu cara-caranya. Kita ambil jagung tu, jagung tin. Okay, satu tin. Okay, tin tu kita akan sukatkannya air. Airnya satu tin. Lepas ya santan kita tengah dalam tu pasal isi sampai satu tin tu, jadinya ada 2 air lah. Yang assistant tolong ambil air setin tu kan. Okey, lepas ya tepung custard 1 tin. Sorry ya, so pasal ni sister lah, stay lo, si penuh sayang, penuh lagi. Kamera disangkut di leher, mencoba kamera, apa gitu oh, cap gunting lupa, ada, tak sayang, tumpuk. Okay, air, 1. Kita perlukan pembantu Okey, susu cair 1 tin. Tepung custard 1 tin. Santan kita penuhkan santan ni. Kita ambil air dulu. Lemak kecoh sikit. Sayang, kita kocok dulu lah. Okay. Kita cukupkan air ni 1 tin lah. So kita masuklah dalam ni. Okay. Okey, susu pekat. Susu pekat ni kita ambil dalam 1/3 tin lah. Okey, 1/3 tin. So depend lah, kalau mau manis letak lagi.
Okey. Lepas tu kita perlukan garam. Okey. Sekejap. Garam kita perlukan sedikit, secubit lah. Okey, secubit garam. And then kita perlukan juga kolik dalam 2 sudu lah. 2 sudu ni kita bancur dengan air apa tu? Bancur dengan air panas. 1 sudu, 2 sudu. Ni main agak-agak je ya. Kita bancur dengan air panas. Sikit je. Okay, kita bancur dengan air panas tadi. Balik ni. Sebelum kita letakkan ini, kita tambahkan ini. Kita rasa memang kalau tak manis, kita tambah air. Rasa sikit. Jangan tinggalkan ya sampai dia pekat. Kau sampai pekat. Okay. Kalau buka besar boleh, tapi kena awas lah. Selalu kena tengok kacau. Okay. Stay tuned guys. Sampai pekat. Okay guys, kita masuk lagi mengacau. So jangan tinggal lah. Takutnya hangus ke lah. Dia dah pekat. Tunggunya sampainya pekat. Barulah. Siap.
Okay. Dia dah mula mengetul. Kita dah tekan. Okay. So, ini dia puding kita. Dapat dua bekas. Okay, kita sejukkan dalam peti ais dan boleh siap dimakan. Okay guys, jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Liza Sarawak. Bye. Bye. Okay guys, dah siap kita punya puding custard jagung. So kita nak suruh suami kita nak try, okay? Okay. Stay tuned. Guys, siap. Okay guys, thank you.